Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-insan. Dinamakan insan kerana sifatnya yang cepat lupa ataupun nisyan. Maka dengan sebab itu kita kena faham bahawa apabila manusia cepat lupa, kita adalah makhluk yang terbuka dan terdedah kepada dosa. Allah Azza wa Jal adalah merupakan Tuhan yang bersifat dengan maha pengampun terhadap dosa kita. Allah tidak zalim. Maka dengan sebab itu Allah telah pun memberikan dan mengajar kepada kita bagaimanakah insan sepatutnya respon apabila kita melakukan kesilapan dan terjebak dalam dosa. Sebagai contohnya dalam Al-Quran, Allah ada mengajar satu doa, yang mana doa ini disebut oleh Nabi Adam dan Hawa apabila mereka melakukan kesilapan di syurga dengan memakan buah yang dikenali oleh syaitan sebagai syajaratul khuldi. Iaitu Allah berfirman dalam suratul A'raf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala, yakni mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang bermaksud, wahai Tuhan aku, sesungguhnya kami berdua, yakni Adam dan Hawa, telah pun menzalimi diri kami, dan sekiranya Engkau ya Allah tidak mengampuni dan juga merahmati kami, nescaya kami akan menjadi golongan-golongan yang rugi. Maka dengan sebab itu, inilah contoh yang sepatutnya ditiru oleh manusia. Apabila kita melakukan kesilapan, jangan cepat putus asa, kerana Allah tu bersifat dengan memberikan rahmat, dan Allah juga bersifat dengan maha pengampun. Contohilah Nabi Adam, tak kala mereka berdua melakukan kesilapan di syurga dengan memakan buah terlarang, mereka dengan pantas bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia berbeza dengan makhluk yang dikenali sebagai iblis dan syaitan. Mereka lah yang telah pun menghasut Adam dan Hawa untuk melakukan perkara yang dilarang tersebut dalam syurga. Walaupun mereka melakukan perkara yang dilarang, mereka melakukan dosa, mereka buat kesilapan, mereka tidak memohon ampun daripada Allah, tapi sebaliknya mereka menambahkan lagi koleksi penderhakaan mereka dengan minta daripada Allah supaya izinkan kepada kami dengan sebab Engkau telah pun sesatkan kami untuk menyesatkan manusia. Maka dengan sebab itu, jom sama-sama kita contohi Nabi Adam. Dalam kehidupan kita, kita akan melakukan kesilapan. Mungkin kita akan buat kesilapan dekat rumah kita, kadang-kadang dengan pasangan, mungkin dengan anak-anak. Kita juga mungkin melakukan kesilapan di kampus kita, kadang-kadang dengan sesama staf, kadang-kadang mungkin dengan pelajar, kadang-kadang mungkin dengan pentadbir, pengurus dan seumpamanya. Maka dengan sebab itu, kalau kita melakukan kesilapan, kalau ia membabitkan hak dengan manusia, minta ampun juga kepada mereka. Dan kalau dia membabitkan hak dengan Allah, jangan lupa untuk bertaubat, kerana sesungguhnya pintu taubat Allah itu maha terbuka luas. Jom sama-sama kita amalkan doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.